Oh? How? Kaki Rara yang paling tembam. Kaki laki Rara keding je. Tengok si Rara dengan kasut dia. Jom kita dah gerak balik Melaka. Sekarang Rara masih berada di Gurun Kedah. On the way balik ke Melaka. Home of the sacred falcon jewel, worn around the neck of the village elder. The falcon is the fertility jewel guarded by the people of the Avian province for hundreds of years. So long as the jewel can see the sun, the waters will flow. It is, I just had another hip surgery and now I'm coming out. Hey, check this out! All of you is a different level. It's them, the world's fastest two-legged animal. Did you know that? Fascinating. What a magnificent creature. We should get out of here. Dead like Masih dah sampai dekat kedai jeruk tapi dah tak turun lah. one more thing about astronauts. Kedai jeruk Pak Ali. Why am I so slow? Let's go! Sebenarnya Raja turun, dia dah tak nak turun. Kaki dah melecet. Kedai jeruk tu dekat belah sana. Nama kedai jeruk tu Kedai Jeruk Pak Ali. Rara pun tak tahu Rara kat mana. Dekat negeri mana, Pulau Pinang kot. Betul, entah. Ini nak cari yang ada kan viral kapal laut tu tapi tak ada. Tunjuk saya. Tak boleh ni je. Tunjuk. Kita dapat kamera. Ni lihat jeruk madu Pak Ali. Ya, dapatlah sebelah habis. Banyak barang dia dah habis. Oh ya ke? Nah. Sebelah makan. Alright. Sekarang ni Rara berada dekat Pening. Kedai jeruk ni dekat Pening. Jeruk Pak Ali. Baru saya tahu. First time Rara sampai sini. Aspirara kata ni Pening, dia just sempadan je, belum masuk lagi. Tak menyeberang jambatan lah, dia sekira sempadan. Tapi di Pening. Jadi sekarang Rara berada dekat Pening. Kedai jeruk Pak Ali ni dekat Pening. Baru saya tahu. Tu lori ditulis jeruk Pak Ali terbesar Pulau Pinang. Tuan belakang tu kedai dia. Kilang jeruk Pulau Pinang. Ni kedai dia. Orang malas nak ikut rasa benar pergi beli jeruk tadi. Dapatlah sebungkus. Wait a second. Lotus. What? Oh my god! The hell, man? Oh my god! Fridge? Yeah. What the hell? Apa juga? Hospital Seberang Jaya. Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang. Milo, I am telling you, this is not a good idea.
Perak ke pergi jalan-jalan ke Pulau Pinang. So we have to get across Harap. this. Cantiknya. Just glad you made it. Sekarang dah sampai dekat kawasan Negeri Perak. Mana? Rara pergi dekat RNR Sungai Perak. Tu dah. Kat sana tu. Anjing tu datang nak ikut makan sekali. Banyaknya kalau katu. Ayang, jangan main tengah jalan lah. Kau tengok tu. Tu bangang. Dia boleh berhenti tengah jalan si Ayang tu. Ayang. Kurus tu. Buah. Ada buah, ada jus. Mesin air buah pun ada. Ui, ni buah salak. Ui, penuh cila tu. Tu pisang kaki yang kita nampak Thailand. Awak agak sini. Baru punya tu. Ada satu. Mungkin. Nasi bawang penyet, nasi tu, nasi daging tinggi. Goreng. Ada kari. Kalau order nasi ayam biasa tu. Sebenarnya tengah angkat order. Nasi ayam dah sampai. Kita makan malam. Tengok ais lagi Aspenara. Makan malam. Aspenara order soto. Soto apa ni? Ayam. Soto ayam. Ada ketupat, ada bihun makan malam. Nampak sedap pula buah ni. Memanggil-manggil. Yang RM6 je. Yang ucap kameran tu. Teringin pula saya. Boleh tak nak satu? Ada. Semua nampak sedap. Ni ada campur-campur ni RM10. Ramai ni lah. Nak kata RM6. Cantik lagi. Ni jambu tau. Bukan mangga. Ha?
banyak sambal strawberry. Satu. Habis tu dalam buah jambu air. Sedap. Dah adik ni apa benda? Buah peram. Oh, betul apa kali tengok? Buah peram. Oh, buah hutan. Dia makan macam mana? Dia rebus. Huh? Dia kena rebus. Oh, rebus. Dia rebus baru boleh makan. Ada Cina. Tepi kai? Dia Romaine Taiwan. Oh. Dah nak ambil sudu pun cocok. Dah tak nak asam. Ada asam. Maknanya nak satu ke dua? Aku mau dua. Ambul. Okey. Kamu tu halus ya? Betul lah, mau cakap suara sini pun aku mampu pada besar orang. Toilet perempuan problem. Tengah renovate. Jadi husband Rara kata jom kita pergi kat Petronas sebelah sana. Hujan kot kalau kata banyak. Petronas kat sana. Dah sampai Petronas. Tu toilet. Okay, settle. Jom kita balik bas. Bas belum buka, jadi dah nak pergi lepak dekat pondok tu. Sementara tunggu diorang berkumpul, naik bas balik. Naik bas balik. Dia sampai duduk. Ha? Dia duduk ya? Ha? Dia duduk. Boleh. Bantuan ni. Ya, boleh. Sebab dah dapat pendek. Aku nak kata boleh ke dah naik kat pondok ni. Boleh lah. Dah naik atas. Kali confirm jambu. Itu dia dah makan dekat pantai Thailand, pantai Songkla tu. Mangga je. So, budak tu pun tak pandai cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Thai. Bismillahirrahmanirrahim. Confirm jambu. Jambu ya? Jambu. Manis. Kita dekat Cameron. Ni apa nama tempat ni? Sungai Perak. Sebenarnya kata kenapa kat RRR tu banyak jual buah. Sebab dekat dengan Cameron. Tempat yang dah pergi buat vlog sebelum ni. Cameron tu kat Pahang kan? Pahang boleh. Ini pun boleh. Oh, power. Saya pegang phone, tangan kanan jadi dah pegang buah tangan kiri. Jadi dah makan warna merah kan, ni warna hijau. Ada lagi suka makan macam ni, tak payah letak asam sebab dia dah manis. Kalau belum habis makan lagi, saya nak pergi naik bas. Apa benda pula melekat mulut aku ni. Sedap jambu ni. Menyesal pula dah tak boleh sebungkus. Bas Rara yang warna biru tu. Ni biru ni. Oh salah, ni kau ni tu.
kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.